Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar yang saya kasih sekalian, selamat datang sekali lagi ke rancangan Hikmah Ramadan. Saya Ustaz Muhammad Tarmizi bersama anda dan kini saya ingin membicarakan tentang topik mengambil prihatin terhadap teman-teman kita. Dan untuk memulakan perbincangan pada hari ini, izinkan saya untuk berkongsi sebuah hadis di mana Nabi SAW bersabda yang bermaksud, apabila penghuni syurga telah masuk ke dalam syurga, lalu mereka tidak menemukan sahabat-sahabat mereka yang selalu bersama mereka dahulu di dunia, maka mereka pun bertanya kepada Allah, Ya Rabb, kami tidak melihat sahabat-sahabat kami yang sewaktu di dunia mereka bersolat bersama kami, mereka berpuasa bersama kami, dan mereka berjuang bersama kami. Apabila mereka bertanyakan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mereka diarahkan untuk pergi ke neraka. Pergilah ke neraka, lalu keluarkanlah sahabat-sahabatmu yang di hatinya ada iman walaupun hanya sebesar zarah. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibn Mubarak dalam kitab Az-Zuhud. Daripada hadis yang cantik ini, kita mempelajari bahawa Islam mendidik kita secara tidak langsung untuk sentiasa mengambil kisah tentang keadaan sahabat-sahabat kita. Walaupun di dunia. Janganlah kita hanya menunggu di akhirat nanti. Apabila kita di syurga, kita bertanyakan di manakah sahabat kami. Tetapi bermulalah dari sini. Ya, saya suka melihat hadis-hadis seperti ini dan bertanyakan apakah pengajaran-pengajaran yang lain yang boleh kita dapatkan, yang boleh kita mula untuk mengamalkan daripada sekarang, bukan di akhirat nanti. Jadi dengan hadis ini, mungkin kita boleh bermula untuk bertanya khabar teman-teman kita, khususnya yang mereka yang sudah lama senyapkan diri mereka. Mereka sudah lama tidak memberi apa-apa komen ataupun message di dalam WhatsApp group kita. Ya, mereka dah menjauhkan diri setiap kali ada perhimpunan, perjumpaan teman-teman. Mereka selalu memberikan sebab kenapa mereka tidak boleh bersama. Saya rasa ini agak membimbangkan. Sekiranya saya seorang sahabat yang benar-benar menyayangi dan inginkan yang terbaik untuk teman-teman saya akan mengambil kisah. Bukan ni saya ni kepo, tetapi saya nak ambil tahu. Sekiranya beliau dalam kesusahan, bolehlah saya membantu. Kalau dia susah dalam masalah keuangan sehingga mana dia stres, ya, sehingga mana dia merasakan seperti mana dia ni hendak berputus asa dalam kehidupan, dalam keluarganya, dalam rumah tangganya dan apa saja, kita bantu. Ya, mungkin dari segi keuangan kalau mampu bantulah. Ya, kalau mungkin masalah rumah tangganya kita bantulah. Kalau dalam pengajiannya di sekolah kita bantulah. Kerana kita tidak tahu apakah perbuatan yang dia sedang fikirkan untuk melakukan sehingga mana ia boleh menjahanamkan hidupnya sendiri ataupun keluarganya. Ataupun mungkin dia hampir-hampir hendak meninggalkan agama kita. Ataupun melakukan sesuatu yang sangat ekstrim, ya, sehingga mana ia boleh menggadaikan nyawanya sendiri. Na'udzubillah min dzalik. Jadi apa sahaja yang boleh kita lakukan? Ya, bermula dengan secara ikhlas tanya, how are you? Apa khabar? Kan? Kadang-kadang kita merasakan, apa beza yang boleh saya lakukan Ustaz? Setakat tanya khabar je. Ya, tetapi kadang-kadang apabila kita beritahu khabar tu, kita tanya, Assalamualaikum, apa khabar? Mungkin kita tidak ikhlas bertanya. Ya. Kita tak dengar pun jawapan dia, responnya apa. Mungkin dia cakap, Alhamdulillah, aku okey. Dan kita berhenti di situ. Mungkin kita boleh bertanya sekali lagi, jujurlah jawab. Awak apa khabar? Kan, semua okey? Rumah tangga okey? Kerja okey? Kesihatan okey? Mak dengan ayah okey? Kan? Apabila kita tanya lebih mendalam, ia menunjukkan keikhlasan kita, ya, untuk benar-benar ingin mengetahui keadaan mereka. Dan sekiranya mereka memerlukan bantuan, pilihan pertama kita adalah, boleh tak aku berbantu secara langsung? Tetapi kalau isu mereka itu terlalu rumit, mungkin kita boleh membantu mereka untuk menghubungi seorang pakar ataupun kepada sesebuah agensi yang boleh membantu mereka dengan lebih baik. Ya, mudah-mudahan kita tidaklah mendengar lagi kisah-kisah di mana seseorang itu melakukan sesuatu perkara yang
boleh merosakkan kehidupan mereka, keluarga mereka, kerjaya mereka, masa depan mereka, kerana mereka terlalu mendesak kehidupan mereka itu, sehingga mana tidak pada mereka lah, tidak ada pilihan lain hanya untuk melakukan suatu perkara yang mungkin ia jenayah atau mungkin ia boleh mendatangkan situasi yang tidak kita ingini. Jadi di sini kita mengambil iktibar dan mudah-mudahan ia menjadikan kita seorang Muslim yang benar-benar bersikap ihsan, dan benar-benar sayang teman-teman yang berada di samping kita, bukan hanya mencari mereka di akhirat kelak, tetapi kita mula mencari mereka dan bertanya khabar mereka dan inginkan yang terbaik untuk mereka semua, bermula di dunia ini dan di bulan Ramadan yang mulia ini. Terima kasih semua kerana sudi mendengar hikmah Ramadan pada hari ini. Mudah-mudahan ia mendatangkan kesedaran, keinsafan dan juga ia memulakan perubahan yang baik pada diri kita. Sekian, selamat berbuka puasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.